First time datang kelas kita, Power BI pun first time belajar, betul? Betul. Power BI advance, betul? So boleh catch up lah? Alhamdulillah boleh. Apa yang diajarkan sampai akhir tadi dia dapat. Yang bayar tu pun ayah saya. So saya pujuk lah ayah saya. Sendiri-sendiri pun tak ada beasiswa ke. Saya Muhammad Iman, final year student, Bachelor Kejuruteraan Kimia Universiti Putra Malaysia. Kenapa nak belajar Power BI sebenarnya daripada software-software lain yang ada? Software ni saya boleh cakapkan dia tak ada lagi daripada course universiti. So dia amat menarik saya tengok dan ada peluang yang lebih jauh untuk industri dan masa hadapan lah. Kat sini saya dapat belajar dengan orang yang hebat. Okay, so ada siapa recommend sebenarnya OGM ni? Saya dapat tahun ni pun daripada kawan saya di universiti juga. Dia memperkenalkan ni untuk dapatkan promo bulan Ramadan. Tapi kamu student, untuk harga tu pula, adakah berpatutan untuk student? Yang bayar tu pun ayah saya. So saya pujuk lah ayah saya sebab tu je lah. Nak cakap sendiri-sendiri pun tak ada beasiswa ke. Bincang dengan ayah lah. Kalau boleh pergilah. Kalau tak boleh pun All English Meta pun promote online courses kan. Okay lah, harga dia lebih rendah. So I think just can go with the online courses. Okay, so daripada segi knowledge yang kita sampaikan, adakah dapat sebenarnya catch up? Walaupun nama dia Power BI Advance, first time datang kelas kita, betul? Ya, Power BI pun first time belajar, betul? betul. Power BI Advance, betul? Untuk hari ni, macam mana? Boleh catch up ke tak boleh catch up? Alhamdulillah first tu agak slow. Tapi Alhamdulillah dengan saya pilih untuk fizikal ni, saya bersama dengan rakan. So saya continuous lah. Jangan berdiam diri lah. Saya terus tanya. Tak tahu, terus tanya. Make sure tak ketinggalan lah, sebab rugi ke tak bayar kan. So boleh catch up lah? Alhamdulillah boleh. Semua apa yang diajarkan sampai akhir tadi dia dapat. Okay, so kawan-kawan dekat luar sana, adakah awak akan recommend sebenarnya? Oh mesti lah. Sangat menarik sebab ilmu ni tak boleh seseorang lah. Sebab kita tahu sini pun kandidat yang fizikal pun ada 30. Diorang pun ada kenalan-kenalan diorang kan. So of course lah saya akan kongsi dengan kawan. Cuma rate off dia masa dan cost je untuk penerimaan orang lah. Terima kasih. Jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. bye.